Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nama saya Nur Syamini binti Muhammad Ishaq. Saya berumur 14 tahun dan bersekolah di SMK Seri Tualang. Dalam video ini, saya akan merumuskan sebuah buku cerita yang bertajuk Si Alim Yang Malang, karya Wahidah Abdullah. Ini adalah buku cerita tersebut. Buku cerita ini adalah salah satu siri teladan anak soleh yang terdiri daripada 10 siri. Saya akan menceritakan seorang alim yang sangat bertakwa kepada Allah. Namun, orang yang bertakwa itu ditimpa nasib yang malang kerana tidak mendengar nasihat ibunya untuk menangguhkan hajat yang terlebih dahulu. Ibunya merupakan seorang warga emas yang takut dengan bersendirian. Orang alim itu ingin menunaikan ibadat haji, tetapi hajatnya tidak direstui oleh ibunya kerana ibunya bimbang jika sesuatu perkara yang buruk akan terjadi kepada anaknya. Naluri seorang ibu tidak pernah salah. Orang alim itu difitnah dan ditangkap semasa berehat di masjid. Berbagai celaan dan kecederaan yang diterima olehnya serta dijatuhkan hukuman oleh hakim di kawasan itu. Dari kisah ini, kita dapat mempelajari bahawa restu dan izin orang tua itu sangat penting dalam kehidupan kita supaya diberkati serta diredai Allah. Selain itu, cerita ini juga menegaskan tentang tanggungjawab seorang anak untuk menjaga kedua ibu bapa kita yang sudah lanjut usianya. Kita tidak boleh mengabaikan ibu bapa kita walaupun kita mempunyai perkara yang lain ingin dilakukan. Kerana ibu bapa kita merupakan kunci syurga kita. Tanpa mereka, tiadalah kita. Oleh itu, kita haruslah berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan solehah serta membanggakan mereka. Dengan ini, berakhirlah bicara saya tentang buku ini. Semoga pengajaran yang disampaikan dapat memberi manfaat dan menjadi iktibar kepada kita semua. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.